Bolehkah saya selalu mandi wajib walaupun saya tidak junub? Alang-alang nak mandi, baik mandi wajib. Adakah perbuatan ini salah atas baliknya? Boleh tahan orang Shah Alang ni. Dia jenis minat mandi wajib. Dia tak ada junub nak mandi wajib juga. Jawabnya bid'ah. Orang tak suruh apa pergi mandi wajib. Mandi wajib ni tak macam mandi balik main bola. Mandi ni perintah Allah, perintah Rasul. Dia ibadah. Bila ibadah tak boleh nak main-main. Waktu bila akad nikah, bila telah sah dah, boleh tak kita akad sekali lagi? Tak boleh bermain-main dengan ibadat. Faham tak? Setengah-setengah ni juru nikah bukan sini. Dia memang ambil 2 kali. Kalau sekali dia kira dakci. Faham? Tu imam juru nikah kata, aku nikahkan akan nikah dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Pengantin jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Nampak? Juru nikah kata, gua mana? Tok Bila? Boleh dah. Tapi moleknya buat sekali lagi lah. Ada orang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Ini ibadah. Dah sah-sah lah. Lain tak dengar. Faham? Seorang je dengar. Jawab tu lah lelaki, aku terimalah nikahnya untuk itu. Kau ni Tok Imam? Tak apa dengar. Slow sangat. Tok Bila? Tengah tu futu-futu pula. Lain lah. Sekali lagi pasal apa? Syubhah. Bila syubhah nak menghalalkan yang haram, ajnabi tak boleh. Mesti dengan keyakinan. Mesti je lah. Tapi setengah tepat liwat 2 kali. Jawab dah sekali. Tak apalah. Memang sah dah. Tapi kita ada adat kita. Tewak sekali lagi. Ini permainan dengan ibadat. Hukumnya haram. Lah anak tuna. Ngati laki-laki nak marah lah. Dah buat 2 kali. Tok Imam pun akad sekali lagi dah. Ambil adat. Aku nikahlah akan dikau, wahai Mamak bin Mahmud, dengan Munah binti Mamak. Mas kahwinnya RM80 tunai. Aku terima dah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Terkejut habis orang. Lari tu. Pasal apa? Nak marah punya pasal. Sebab tu jangan main. Kita takbir Allahu Akbar. Molek dah takbir. Boleh tak takbir ke dia lagi? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu jangan. Bila kita tak ada hadas, tak payah niat mandi hadas. Faham? Mandi macam biasa, niat taharah. Nak bersuci, kerana bersuci ni fitrah yang disukai oleh agama, dapat pahala. Lepas tu kalau kita tak belajar, banyak berlaku bid'ah dalam bab mandi. Ada orang dia mandi junub, dia lari daripada kolah dia, daripada kolam kat rumah dia. Sebab apa? Dia takut air ngecik masuk jadi mustakmal. Tak ada ulama pun yang kata. Ulama yang ni, jumhur ulama memang kata wujud air mustakmal. Tapi maknanya air yang mengalir daripada tubuh, bila masuk balik dalam kolah, dalam kolam, dalam beseng, tak jadi mustakmal, tetap menjadi mutlak. Apa benda ni? Ulama kita Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab Jawahirus Saniyah, bila kita mandi junub, air yang mercik pada tubuh memang mustakmal. Pasal tak terakad lagi hadas. Tapi bila masuk balik dalam kolam, masuk dalam baldi, walaupun baldi itu kecil, hukumnya tetap menjadi mutlak. Tapi orang tak faham, dia mandi jauh. Ni kolam dia ambil, dia duduk tepi dinding jiru. Apa bang mandi jauh tepi bitu, takut ngecik jadi mustakmal. Ni bab tak belajar menyusahkan kita. Lepas tu belajar sebenarnya untuk memudahkan kita. Orang setengah tu dia faham maknanya bila jiru air kena seretak. Nampak? Pada saat yang sama. Mesti jiru air seretak dengan niat. Muqaranah dia panggil. Ulama tak wajib gitu. Kita jiru bila kena air di kepala, bukan air hujan, kena berasa kena air, niat dah. Aku niat mandi wajib. Sah dah. Cukup mudah. Ni nak suruh sama. Dia tengok dah air. Saja aku. Syaitan kata, air dulu. Niat ke diam? Astagfirullahalazim. Tak jadi pula. Jiru pula. Saja tu. Faham tak? Pula dah. Tak ada ulama suruh buat. Bid'atun habisatun. Menyusahkan kita. Akhirnya, pukul 4 pagi masuk. Mandi junub malam Jumaat. Pukul 8 tak sudah lagi. Kalau rumah sendiri, ala kulihat. Tupang rumah mertua. Mertua pula, junub juga. Faham tak? Jadi masalah lah. Menatu was-was. Dah lah niat tu siapa dengar luar. Niat ni kata setengah ulama yang katakan ada talafu untuk membantu saja. Janganlah kuat.
tak malu ke mertua duduk luar, duduk siaikan, dia nak duduk dalam saja aku mandi wajib, nampak ngadak kiblat rakaat kerana Allah Taala. Mertua kata binawe bunyi menatu. Ni pak komas panas slow je, kita tak faham. Kadang-kadang ilmu menyebabkan khairun nafi', tak bermanfaat kepada dia. Jadi insya-Allah kita belajar bila masa dengan siapa saja, tujuan untuk keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu, daripada kemurkaan Allah kepada keredaan Allah. Kita mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan malam ni 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah, dan kita ucapkan tahniah kepada warga Shah Alam dan sekitar segala yang datang, kerana apa benda ni kuliah sekarang yang paling ramai sekali yang memakmurkan masjid Allah adalah penduduk wilayah dan penduduk Selangor Darul Ihsan. Tahniah. Dan inilah keberkatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan keberkatan saya, keberkatan setiap diri yang walaupun sibuk boleh juga datang menjadi saksi pada akhirat nanti, memakmurkan rumah Allah yang begini hebat, yang begini besar. Mudah-mudahan Allah terima amal kita dan ilmu kita berkat dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan pada hari yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.